2025, rekod baru, tahun baru, semangat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang keempat Minggu Kamil dan Sukan bagi tahun 2025. Kita telah menyaksikan beberapa acara Kamil dan Sukan yang julung-julung kalinya dipertandingkan di Sekolah Menengah Islam Puchong. Antaranya adalah rejam lembing, lontar peluru, lompat jauh, musabaqah hadis dan musabaqah tafsir. Marilah kita bersama-sama dengan rakan setugas yang berada di lokasi kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Airi Zaidi dari Smith TV Berita Segar dari Ladang. Di sini saya bersama dengan atlet-atlet sukan-sukan kita. Ni acara baling lembing. Nama siapa nama? Nama saya Ashraf Effendi bin Ashraf Effendi daripada Rumah Sukan Mus'ab. Di sebelah kanan saya, nama saya Muhammad Iqbal Shah Baid Fitri, Rumah Sukan Bilal. dan di sebelah kanan hujung saya. Nama saya Muhammad Aiman Daniel bin Mat Zamri daripada Rumah Sukan Hanzalah. Baik, saya ada beberapa soalan nak tanya kepada korang bertiga lah. Boleh? Boleh. Okay, soalan pertama daripada Ashraf Effendi. Macam mana cara nak baling lembing yang Ashraf Effendi buat sampai boleh jauh macam tu? Saya tengok TikTok je. Cara dia senang je. Waktu korang baling tu badan kena ikut sekali lah. Macam kan Alright, thank you. Okay. Kita pergi kepada Iqbal. Okay, Iqbal, berat lontar peluru. Macam mana Iqbal boleh seimbang kepada Iqbal nak baling lontar peluru tu sampai jauh? Benda tu tak ada berat sangat. Benda tu macam biasa je. Cara saya seimbangkan badan tu disebabkan sokongan pada kawan-kawan saya semua. Terima kasih sebab sokong saya. Oh, itu je? Itu je. Alright, okay. Kalau Aiman Daniel, macam mana? Apa rahsia Aiman Daniel sampai boleh lompat jauh? Macam apa tak tahu lah. Macam mana boleh lompat jauh macam tu? Rahsia saya selalu jogging pada waktu petang untuk menguatkan otot kaki. Itulah rahsia saya untuk sukan lompat jauh ni. Alright, terima kasih. Okay, ni antara soalan korang untuk korang bertiga. Apa harapan korang untuk budak-budak pada tahun hadapan? Harapan saya pada tahun depan, saya harap ada yang boleh lebihi saya, dan saya harap semua ada ni kelab sukan bagi untuk berlatih lontar main lembing ni sebagai budak pandai. Silap sikit sakit kena belakang tu. Okay, terima kasih kepada Ashraf Effendi. Okay, kita pergi kepada Iqbal. Saya harap ada orang yang lebih power daripada saya. Lepas tu saya harap peluru tu kasih ringan sikit. Kasih berat dia tak berat sangat lah untuk budak-budak akan datang. Baik, terima kasih kepada Iqbal. Okay, kita pergi kepada Aiman pula. Harapan saya untuk tahun depan, saya harap ada yang boleh melebihi rekod saya sejauh 5 meter tu. Saya nak ada orang lebih daripada saya. Harapan saya semoga sekolah dapat mencari tempat yang lebih sesuai untuk buat sukan lompat jauh ni. Baik, terima kasih antara ketiga-tiga rumah sukan ni yang telah memenangi baling lembing, lontar peluru dan lompat jauh. Terima kasih. Itu saja dari saya, Airi Zaidi, Smith TV, Berita Segar dari Ladang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Berita Smith, Berita Segar dari Ladang. Jadi hari ini saya nak interview seorang pelajar menengah tinggi yang mendapat Johan dekat permainan baling lembing. So, Kak. Assalamualaikum Kak. Salam. Nama Kak apa? Arisha. Dari Rumah Sukan? Bilal. Okay, boleh tak saya nak tanya Kak beberapa soalan? Boleh? Apa tu? Okay, soalan yang pertama. Apakah perasaan Akak bila Smith keluarkan permainan baru? Perasaan ada game baru Ada game baru ni dia rasa best lah sebab benda yang kita belum pernah cuba. So bila kita nak try tu rasa macam wow, best lah benda ni. Boleh saya teruskan dengan soalan kedua?
Okay, soalan yang kedua, apa perasaan akak dapat Johan dalam permainan baling lembing? Perasaan tu happy lah sebab game ni pun game yang first try orang cakap kan. Tapi okey lah sebab semalam dah cuba baling, dah training, so kita dapat rentak tu sikit. So alhamdulillah lah. Okay, saya teruskan dengan soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga, akak ada tak tips untuk baling lembing tu? Tips untuk baling lembing Saya nak baling. Macam ada ustaz ni cakap tangan macam ni. So yang tolak tu jari ni. Lepas tu ada yang dia ada dua, sama ada nak lari ataupun boleh start daripada dekat tempat tu. Kalau akak tadi akak lari. Itulah sikit tips dia. Okay, itu saja soalan saya pada hari ini. Terima kasih akak. Assalamualaikum akak. Salam. Nama akak apa? Nuri. Dari rumah sukan? Kali. Saya nak tanya akak beberapa soalan boleh? Okay, soalan yang pertama, apa perasaan akak bila Smith keluarkan game baru? Rasa macam nak try lah. Okay. Soalan yang kedua, apa perasaan akak tiba-tiba dapat Johan dekat Lontar Peluru? Rasa happy lah sebab akak pun tak expect akan dapat Johan. Sebab akak target nombor 2, nombor 3. Soalan yang ketiga pula, akak ada tips tak untuk Lontar Peluru? Rasa tak ada kot. Tak ada. Okay, itu saja. Terima kasih akak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama? Nama dia Berry Hana Amira binti Khalid. Saya rumah sukan Mus'am. Okay, nak tanya beberapa soalan boleh? Boleh. Okay, soalan yang pertama, apa perasaan main game baru dekat Smith? Perasaan ada game baru ni agak terkejut sebab Smith biarkan Smith bagi Banet untuk main game yang lasak macam ni. So best lah, best. Dan tak sangka dapat nombor 1. Boleh teruskan dengan soalan yang kedua? Okay, soalan yang kedua, apa perasaan tiba-tiba dapat Johan dalam 2 permainan sekaligus? Yang tu paling terkejut sebab dalam game acara lompat jauh ni susah tau untuk saya sebab saya pernah ada pengalaman kalah dalam game lompat jauh. So bila dapat nombor 1 ni rasa macam best lah. And tak ada pengalaman main baling lembing. So bila dapat nombor 1 ni macam terkejut. Soalan yang ketiga pula, ada tips tak untuk lompat jauh ataupun baling lembing? Yang untuk baling lembing tu korang just baling je. Tak tahulah sampai jauh mana. Jangan malu lah sebab jangan kisah apa orang kata. Lepas tu kalau yang untuk tips lompat jauh, korang letak malu ke tepi, korang just go je. Go ahead. Okay, itu saja soalan aku pada hari ini. Terima kasih Ana. Okay, itu saja. Terima kasih diucapkan kepada barisan wartawan yang telah menyediakan laporan semalam. Tahniah diucapkan kepada peserta kamil dan sukan yang telah bertanding mewakili rumah sukan masing-masing. Diharapkan agar peserta yang tewas tidak berputus asa untuk mencapai sebuah kejayaan. Michael Jordan, bekas atlet bola keranjang telah berkata, setiap kegagalan adalah batu loncaran ke arah kejayaan. Oleh itu, jangan berputus asa dengan setiap kegagalan kerana ia merupakan batu loncatan untuk sebuah kejayaan. Akhir kata daripada kami, selamat bertanding diucapkan kepada semua atlet Sekolah Menengah Islam Puchong. Semoga kejayaan berpihak kepada anda semua. Sekian sahaja daripada kami bersama saya Siti Aisyah dan rakan penyampai Anis Farisha. Kita sudahi berita dengan video recap sepanjang 3 hari Minggu Kamil dan Sukan 2025. Smith TV, berita segar dari ladang.